iaitu hukum makan daging korban yang kita takyinkan, kita tetapkan, ni korban aku, boleh makan tak boleh makan. Ini masalah kita. Dalam kitab fiqh kita, dia kata, anda baca dalam kitab Jawi lah senang kan, dalam kitab Jawi ni, dalam kitab apa ni, kitab yang kita baca sini tu, Matla'il Badrain. Dalam kitab Matla'il Badrain, dia kata korban, hukum korban asal dia sunat. Hukum korban asalnya sunat. Tetapi korban akan menjadi wajib jika dinazarkan. Kalau dia menazar, jadi wajib. Seperti katanya, dia kata apa? Lillahi alayya an udahi bihadhihi. Wajib ke atasku, lillahi alayya. Mana kerana Allah Ta'ala wajib ke atasku korban binatang ni. Dia tunjuk kepada kambing dia. Dia tunjuk ke lembu dia. Maka jadi wajiblah korban tu. Jadi wajib. Hak ni jelas. Jelas. Sebab dia kata lillahi alayya. Maknanya memang dia berniat. Dia sudah bernazar, benda tu jadi wajib. Satu. Yang kedua, atau pada hukum nazar. Hak ni dia panggil hukum nazar, bukan betul-betul nazar, sebab dia tak kata lillahi alayya. Dia kata aku jadikan kambing ni korban. Aj'aluha udhiyatan. Aku jadikan kambing ni korban. Maka jadi wajib juga. Hak kita rasa agak bimbang yang ketiga ni. Dia kata hazihi udhiyah. Ini korban. Contohnya, pak cik ni memang nak korban. Dia tarik kambing dia tu, tarik lembu dia, orang tanya, "Cik, pak dah. Lembu apa lembu tarik tu? Gemuk molek nampak?" Dia kata korban ni. Korban. Maka jadilah ia wajib. Bila jadi wajib, apa jadi? Maka haram memakan korban daripada korban yang dinazarkan itu. Dia jadi hukum nazar. Sebab dia kata ni, itu dia panggil at-ta'yin. Dia telah menetapkan hukum nak jadi korban. Dalam kitab Mughni Nihayatul Muhtaj, dia kata apa? Perkara yang akan jadi wajib ini dengan sebab apa? Dengan sebab kita kata kita nazar ataupun kita takyinkan. Apa makna kita takyinkan? Makna kita tetapkan benda ni jadi wajib, jadi korban. Itu dia panggil takyin. Bila jadi takyin, maka sani lah, gapo tu? Kambing apa tu? Korban. Jadi wajib. Berat ke tak berat? Allahu Akbar. Tengok dalam kitab Nihayatul Muhtaj, dia kata, dia syarah, dia kata wa afhama kalamuhu adam ihtiyaji ila niyatin. Kalau dia kata korban, korbanlah walaupun dia tak niat lagi. Wahina izin, ketika itu fama yaqa'u fi al-sinatil awam kasiran. Banyak terjadi dalam cakapan orang awam, orang kampung ni. Bila mereka beli binatang yang dia nak korban, awak tahu lagi dia beli, contohnya bila orang tanya dia, "Nak apa kambing tu?" "Hadhihi udhiyah." Aku nak korban ni. Padahal dia beli, awak tahu lagi nak korban bulan haji tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu hukum. Cuma orang tanya, "Kenapa beli lembu ni?" 5 bulan dah dia beli, contohnya. Dia kata, "Ni nak korban." Sedangkan dia beli awal tu murah. Lepas tu dia cukup umur 5 bulan lagi, dah lah dia gemuk, dia bagi dedok, bagi makan kan. Ma'a jahlihim bima yatarattabu ala zalik. Dia jahil, dia tak tahu apa akan jadi. Tasiru bihi udhiyatan wajibatan yamtani ahli ikluhu minha. Maka jadilah kurban itu wajib, dia tak boleh makan. Ni kita beratlah. Kita hak wajib tu rasa orang tahu.
tapi tak boleh makan tu. Sebab dia kata dia tak menazar, dia bagi tahu ini kurban dia. Banyaklah masalah kita hari ni kan. Maka bagaimana pula apa pula pandangan-pandangan para alim ulama kita dalam masalah ini? Dalam fiqh mazhab ni ada ke tidak? Jawabnya ada, perbahasan ulama. Ana bawa pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i, lepas tu kita pergi pada mazhab lain, apa pandangan dia. Kata di Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Wajiz, dia kata apa? Al-hukmu salisu fil akli. Hukum yang ketiga tentang hukum makan daging korban. Wa fi jawazil akli minal manzurati wajhan. Kita makan daging korban yang sudah jadi hukum nazar. Tadi hok nazar tadilah kita kata nak korban ni, dia pun jadi hukum nazar, jadi wajib. Wajhan. Ada dua pandangan. Wal mutatawwi'u biha yajuzul aklu minha wa it'amul aghniya. Dan bagi orang yang sunat, boleh dia makan, boleh dia beri makan kepada orang kaya, tetapi tak boleh beri milik kepada orang kaya. Ini beza. Wa yajuzu tamlikul fuqara, dan kita boleh beri milik kepada orang fakir. Baik, kata di Al-Imam Ar-Rafi'i ketika mensyarahkan kata-kata Imam Al-Ghazali ini, Rafi'i kata apa? Yaqtadi zahiru wa fi jawazil akli minal manzurah. Harus kita makan daripada kambing ataupun korban yang sudah jadi hukum nazar tadi, dua wajah. Yaqtadi zahiruhu, yang zahirnya at-taswiyah, sama jadi antara nazar al-mujazah, kita nazar saja-saja, ataupun nazar bersyarat kita kata, ataupun di antara muayyan dengan mursal. Kita tunjuk ni kambing aku nak korban. Tadi kita kata dalam kitab kita kata tak boleh makan kan, dalam kitab fiqh ni. Tapi dalam kitab besar sikit dia bahar, dia kata ada khilaf situ. Yang kata tak boleh makan tu siapa? Abu Ishaq Al-Marwazi dan Al-Mahamili kata itulah mazhab Syafi'i. Yang kata harus siapa? Wa huwa ikhtiyarul Imam Al-Qaffal. Dalam kitab Al-Uddah dia kata annahul mazhab. Makna ulama Syafi'i sedikitlah hak mana sah mazhab. Maka kata di Imam Ar-Rafi'i, yang eloknya kita ambil jalan sederhana. Fayurajjih fil muayyan al-jawaz. Maknanya kalau dia tunjuk aku nak korban ni boleh makan, tapi memang jadi wajib dia kena korban dah kambing tu, tak boleh jual kat sini sebab dia kata nak korban, tetapi harus dia makan. Dan kalau dia kata wa fil mursal alman, kalau dia kata ulillahi alayya, wajib kata aku sembelih kambing, sembelih lembu, dia tak sebut, dia tak tunjuk, maka tu tak boleh makan. Ini kita kena beza. Ini dia panggil al-farqun daqiq. Al-farqun daqiq. Inilah pandangan al-Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi ni imam besar dalam mazhab Syafi'i, mati pada awal lagi. Dia kata, Imam Mawardi kata, faslun wa amma ad-dhahaya wal hadaya al-manzurah, adapun korban dan juga hadiyu yang dinazarkan, maka di dalam hukum makannya ada dua pandangan. Abi Ishaq Al-Marwazi kata tak harus, tak boleh makan. La yajuz an ya'kula minha li'anna kharajat bin nazri an hukmi tatawwu' ila al-wajib. Dengan sebab dia niat tadi, nazar tadi, maka dia keluar dah daripada hukum sunat kepada hukum wajib. Pendapat yang kedua kata boleh makan. Li'annahu tatawwa'a bin nazri. Sebab dia nazar sunat. Dia kata aku nak korban, dia tunjuk kambing dia, tiba-tiba kita kata tak boleh makan, nyanya. Maka Imamul Mawardi tanda ana pilih yang ni sebab nampak ada kelonggaran. Dia kata wal asahu indi, Imam Mawardi kata yang sahihnya mengikut pandangan saya, kita kena tengok kepada jenis nazar. Wa in kana muayyanan, kalau dia tunjuk, orang tanya, buat gapo lembu? Korban.
Maka ulama kata jadi wajib. Termasuk dia hukum nazar. Dia kena sembelih dalam butuh kurban. Tetapi dia boleh makan. Jaza an yakula minha, maka boleh dia makan. Kalau dia tak takyin, wa in kana madmum fi zimah, dia kata wajib aku sembelih seekor kambing, dia tak tunjuk mana-mana, maka menjadi tanggungjawab dia. Selagi tak sembelih, tak lepas dia punya niat. Lillahi alayya an udahi bi banah lam yajuz an yakula minha, maka tidak harus dia makan. Kita jelaslah dalam fiqh mazhab Syafi'i ini, Imam Mawardi dan Imam yang kedua tadi kata apa? Boleh makan. Kita kata alhamdulillah ada kelonggarannya di dalam masalah ini. Akhir sekali kesimpulannya kita pergi kepada apa yang disebut dalam kitab kita ni, kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dia kata mulakhas, ringkasan. Apakah yang boleh dimakan oleh para orang yang korban itu? Maka kalau hak sunat semua kata boleh makan. Tapi kalau dia nazar tak boleh makan, ataupun dia ta'yin, dia tentukan ni aku nak buat. Fa indal malikiyah, ulama mazhab Maliki, wal asah indal Hanabilah, pendapat yang sahih menurut Hanabilah, annalahu an yakula minha, dia boleh makan dan dia boleh bagi orang lain makan. Mazhab Syafi'i kata tak boleh makan. Khilaf juga tentang kalau dia nazar ataupun dengan ta'yin muayyan, maka itu boleh makan. Maka wa alaihi, kesimpulan daripada pena-pena penulis Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, mereka kata wa alaihi yatabayyan. Panjang lagi ni, ana ringkas je. Kalau tuan-tuan nak tengok, buka dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah tu. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, cari dalam bab nazar, dia kata wa alaihi yatabayyan, maka dengan setelah kita teliti pandangan-pandangan ulama, annahu la haraja fil akli minal udhiyah, tidak menjadi kesalahan kita makan daging kurban walau wajabat bit ta'yin, walaupun kurban itu telah menjadi wajib dengan sebab kita tunjuk ni kurban aku. Inda jumhuril ulama, di sisi para majoriti ulama. Jadi kita kata alhamdulillah, kecuali mazhab Syafi'i khilaf juga di dalam mazhab. Imam-imam besar sebahagiannya kata boleh, seperti apa yang disebut oleh Imam Mawardi, Ar-Rafi'i dan lain-lain. Kita kata alhamdulillah. Pasal itulah anak duk fikir, bila kita baca kitab-kitab yang ringkas ni, kata tunjuk je kambing tu jadi wajib tak boleh makan. Berapa ramai dah kita duk makan kambing hak kita nak, hak kita tunjuk ni. Kalau kita beli kambing, beli lembu nak korban, mesti kita akan tahu korban ni. Kau nak bagi tahu apa? Buat apa lembu tu? Buat perhiasan. Ada kacak itu? Ada. Tak tahu pun hukum jadi wajib tu sebenarnya. Maknanya kalau kita kata dia tak ambil peduli tentang apa yang berlaku pada orang awam dalam masalah ini, maka kita katakan alhamdulillah. Marilah kita ambil penjelasan para alim ulama kita di sini. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan penjelasan yang ana sampaikan di sini supaya untuk memberi kelonggaran kepada masyarakat, bukan makna kita nak lari daripada mazhab, tapi ramai sudah langgar mazhab dalam masalah ini. Yang sebenarnya ramai sudah langgar PKP mazhab. Kada orang pandai, kalau orang pandai dia buat apa tu? Kita sembelih lah gitu. Dia tak bagi tahu, dia tak kata pun nak apa ni, nak korban. Tapi biasanya akan kata korban, apa tu? Korban. Habis korban macam mana? Maka kita tak tahu. Wallahu taala alam.